suggest. Sebab kalau suggest nanti kadang I will make sure that it comes through. Congratulations on Gantung. Thank you. Tapi waiting kami dah tunggu lama sangat. Lama sangat ke? Yalah, lama lah. Okay lah, lama lah. Movie lama lah. Okay, kita ni daripada tahun bila yang anda start menulis tentang Gantung? Anda tak ada macam this is, tapi tak ada muka dia lah, but this is Nadia and this is Gantung. Pun tak ada muka saya juga. But that's Nadia here. Tu. Ikhlas. Terlampau ikhlas sangat, terlampau ikhlas ya. Sebenarnya Gantung buku ni memang dah ditulis daripada tahun 2012. Betul, 2012. Sebab waktu tu selepas Kelabu diterbitkan, waktu tu VC tak ramai lah penulis-penulis di bawah buku VC. Jadi dia hantar satu mass email kepada semua penulis-penulis buku VC. Dia kata dia nakkan satu manuskrip yang berjudul Asrama dan berlatar belakang dengan asrama. Oh, dekat asrama asmara. Bukan. Aku memang fikir asmara je kan? Yang berjudul Asrama. Jadi waktu tu macam saya terfikir, selalunya kalau orang tulis pasal budak-budak nakal, mesti kalau dalam mana-mana karya lah, tak kira karya untuk filem ke, karya untuk buku ke, kalau tulis budak nakal, mesti daripada latar sosioekonomi yang tidak begitu tinggi. Maksudnya bukan T20 lah. Kan? Selalunya mesti anak lorong lah, budak flat lah. Bagi saya, budak nakal ni kalau dia ada duit, kalau dia ada kuasa, dia lebih berpotensi untuk nakal sebenarnya. Jadi asas Gantung tu di situ. Saya nak menulis tentang budak-budak nakal yang ada kuasa, yang ada duit, yang ada pengaruh, dan apa yang dia akan buat dengan duit, kuasa dan pengaruh tu lah. Makanya terhasillah Gantung. Dan saya sentiasa nak tulis cerita tentang kolektif. Maksudnya sekumpulan kawan-kawan yang berbeza personality, berbeza kesukaan. Apa yang membuatkan persahabatan tu rapat ialah akan ada satu benda yang mengikat diorang. So in the case of Gantung is the Musketeer Code lah. Saya pun hantar sinopsis dan juga character profile kepada Fiksi. Sebenarnya bila saya hantar tu, Fiksi macam, oh kita sebenarnya dah dapat dah manuskrip ni. Lambat. Tapi sebab dia sukakan cerita sinopsis yang saya hantar dan juga character profile yang saya hantar, dia kata, but do proceed with this manuscript, we want to publish it anyway, and we'll title it Gantung. Makanya terhasil lah Gantung. Berbalik kepada karakter tadi, dia masa lagi T20, dia tidak pergi kepada yang ni 3 orang ni T20, tiba-tiba ada seorang ni mungkin low sikit. Tak saya rasa 3 orang T20. Kalau macam ada yang low sikit pun mungkin sebenarnya tak low lah. Macam Troll ni dia anak penuru Kefelda. Baik. T20 lah tu. Kalau nak kata dia low sikit di kalangan 4 orang lah. Troll kot. Dan Ray pun dia bukanlah macam, kalau ikut buku, Ray ni dia anak angkat. Okay. Dia anak buangan. Anak buang yang menjadi anak angkat. So dia anak angkat kepada family yang agak well to do lah. Jadi kalau antara semua Ray dengan Troll kot yang maybe T20 bordering on M40. Okay, kita dah tahu dah kenapa dia pilih tulis. Sebab Fiksi yang suruh. Fiksi suruh. Kita anggaplah begitu. Fiksi suruh. Jadi, dia suka dan dia suruh diteruskan. Dia suruh teruskan. Jadi how did it come to, mana idea tu datang, apakah ceritanya membawa dia ke situ? Because cerita asrama ni can be anything. Yeah, right. Idea tu susah nak ceritakan idea tu form macam mana. Tetapi kalau inspirasi, saya ada 2 inspirasi utama. Satu, this is gonna show my age lah. Tak tahulah korang tahu ke tak pun cerita ni. Kalau korang muda. Tapi sebab dia dah ada remake, jadi mungkin orang akan tahu. There were 2 main inspirations. Satu, filem Cruel Intentions, the original one. Ryan Philip
I tak tahu, tak pernah tahu macam nak sebut nama dia. Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar. Cruel Intentions ni dah di remake menjadi series yang lebih updated. Tapi yes, one of the inspiration is Cruel Intentions. Sebab dia cerita tentang anak-anak orang kaya yang sexually charged. That's college talk for. Satu lagi Shutter lah. Sebab bagi saya, daripada semua filem-filem seram yang pernah saya tonton, Shutter Thailand Shutter original, bukan not that Hollywood crap. Shutter original Thailand, I think that is still to date the best It is cerita seram that I've ever seen. Macam kenapa bahu dia sakit? Yang masalahnya cerita tu seram gila weh. Saya tonton filem tu ketika filem tu keluar di Pawagam. Lepas tu, yes. 2 minggu tak tidur kot. 2 minggu tak tidur rasanya lepas tengok cerita tu. Saya penakut. Tapi lepas saya kahwin, suami saya kata dia tak pernah tengok Shutter. Okay. So I'm like, this is a crime that you have not watched Shutter. Yes. It's a crime. So saya offer untuk tengok bersama-sama dengan dia sekali lagi di rumah. Dan bila opening je cerita tu, opening dia dah seram baik. Macam mana? Opening je, I'm like, what am I putting myself through again? Terus macam menyesal immediately menyesal. Yalah. But Shutter tu tak ada. Okay, I remember tak ada lah sampai tadi. Alhamdulillah tak. Oh, you berani. Tapi ada momen-momen yang, weh, kau ada kat luar tak? Aku dalam bilik air ni. Kau memang buat konten seram. Jadi memang logik lah, berani. Selalunya orang akan kata kalau anak-anak yang nakal sikit ni, mesti orang kata, oh, dia tak ada Dukung lah kan. kurang sikit lah. Tapi kalau dekat nama ni anak-anak, kalau ada nama ni manusia, ya ni. Dan ada duit, ada kuasa, ada pengaruh. Dia ada kuasa, dia ada duit. That the combination. Ya. Betul. Macam manakah perjalanan daripada menulis ke skrip, berak? Macam mana penuh ranjau dan onak duri. Penuh ranjau dan onak duri. Ranjau sepanjang jalan. Sebenarnya tak pernah terfikir tak pernah terfikir yang gantung ni dari lembar akan ke layar lah. Tak pernah terfikir. Jadi sebab tu bila waktu kita nak buat series dulu, because I was also the head writer for the series. Masa buat series dulu, bila pengarah dia Syamil tanyakan pada saya, nak cast siapa, who did you have in mind? I kata I had no one in mind. Tak ada siapa-siapa yang saya bayangkan. Sebab tak pernah terbayangkan yang macam, I understand certain novelist dia dah memang akan berangan waktu dia tulis novel tu sendiri, macam okay, I nak dia ni mainkan watak ni, I nak Zul Arifin, I nak sekian-sekian kan. Macam for me, I didn't have anybody in mind because I never thought that it would evolve like this kan. Tapi Alhamdulillah waktu series, we almost got it right on the money with the cast. Dan asalnya memang untuk filem kita nak teruskan dengan cast daripada series, terus ke filem lah. Penuh ranjau dan onak duri kan. Jadi ada banyak banyak masa yang telah berlalu. Pandemik lagi di tengah-tengah segala-galanya kan. Jadi macam kita faham orang lain ada komitmen yang berbeza, ada komitmen kerja yang mungkin dia tak dapat nak commit to the project, dan dia terpaksa let go. Tapi let go pun dengan rasa berat hati. Sesiapa sahaja yang let go untuk teruskan dengan filem ni, memang akan ada rasa berat hati lah. Cumanya sebab bila kita buat filem ni juga dicipta untuk menjadi a stand alone movie. Maksudnya kalau you tak tengok series pun is okay, sebab dia memang berdiri secara sendiri. Even kalau you tak baca buku pun is still okay. You nak baca buku selepas pun tak apa, sebab filem ni dibuat untuk berdiri dengan sendiri. You tengok filem sahaja pun okay, you tak akan confuse. Dan bila kita recast beberapa watak tu, I think it gave us an opportunity to be closer to the book. Dan watak-watak tu pun mungkin lebih dekat dengan buku. Macam mana semua orang ada kecuali Randy? Sebenarnya dua orang tak ada. Randy dan juga Mentari. Mentari Dimarel yang membuat karakter Farah. Sebenarnya we didn't have to look far and wide lah untuk mencari Gabe seterusnya ni. Sebab dia memang datang
umpama macam ilham debuk I see. turun macam tu tau, macam like like one of our executive producers kata takkanlah band kan, dia macam tu, takkanlah, dia takut agresif ya. so, dia takut nak suggest, sebab kalau suggest nanti kadang I will make sure that it comes through. That's a whole new story. Dia dah sedih-sedih tau. Dia Betul. say goodbye. Betul. Like because everybody wanted to be on the project. Still kan, walaupun dah melalui dugaan pandemik. Julai 2023 kot, kita bawa cast Malaysia pergi ke Jakarta. Sebenarnya asalnya as a farewell reunion, because we wanted to recast everybody kan. Masa kerja kan, all for one, one for all kan. Kita nak recast semua. Tapi like bila kita sampai dekat Jakarta tu, semua orang macam tak nak let go. So Hafri suggested macam ni lah, like kalau macam kita dapat duduk semua orang to stay, then we do it with the original cast lah. Dia kata macam tu. Okay, so malam tu sepatutnya farewell reunion, tapi tiba-tiba dia jadi macam everybody is back in the project. Tapi Randy did say yang macam I can't promise anything, sebab kontrak dia dengan kerja dia di ketika itu terlalu mengikat. Jadi dia tak dapat janji. Jadi bila kita balik daripada Jakarta, memang kita dapat perkabaran yang bittersweet lah. Daripada Randy kata minta maaf banyak-banyak sangat, because that current project was doing so well and it's ratings based. Jadi dia tak boleh dilepaskan daripada projek tu. We're very happy for him. It was a success story for him. Tapi pada masa yang sama sedih lah, sebab kita tak dapat teruskan dengan Randy untuk memainkan Watak Gibbs. Tapi lepas tu kita mulakan pencarian. Dan bila kita mulakan pencarian tu, memang it's never easy to replace an actor kan, to replace somebody for a character. Jadi kerisauan dia adalah penerimaan existing fans of the story. Itu yang dia paling risaukan. Tapi I think maybe eventually he was convinced. Lagi-lagi bila dia tengok the mania of the meet and greet tu, dia lagi risau lah kan. Sebab macam macam fanbase agak strong. Jadi macam mana penerimaan terhadap diri dia kan. Untuk cerita ni, it's magical in its own way lah. Don't cry because I'm gonna cry. Aku ni kuat nangis. Dia pair kan dengan orang yang kuat nangis juga. Mau merambui mata masing-masing kat sini. Makan brownie. Orang dekat make up, Kak, are you okay? Oh, you're gonna break up? No, we're not. Am I recording? Jangan.